Kalau tak setuju dalam beberapa perkara ke. Tapi janganlah pergi cerita kata tak ada peruntukan. 2 kali ganda. Di Kelantan, ini projek. Saya juga nak betulkan. Datuk Menteri Besar dia faham. Tetapi kadang-kadang di bawah ini banyak orang tajam hanua. Pasal Kelantan ni, Terengganu dia nak tirikan. Wang Ehsan tak sampai. Jadi saya nak jelaskan. Jangan backing-backing. Tak ada makna. Kita gocor buat kepada dia. Kita kena sahabat. Jadi saya nak terangkan kerana saya hormati dan terima baik persahabatan yang ditunjukkan oleh pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan, khususnya Datuk Menteri Besar. Dia pun Panglima, saya pun Panglima. Jadi kita teruskan untuk faedah rakyat. Saya nak bagi contoh umpamanya. Pemberian Kerajaan Persekutuan kepada Kelantan. Kalau termasuk wang ehsan, kalau tahun 2023 itu 588 juta. Tapi 2024 naik 762 juta. Di Terengganu 2023 1.5 bilion kerana wang ehsan itu tinggi. Tetapi tambahan daripada Kerajaan Persekutuan 2 bilion. Saya nak sebut perkara ini supaya kita faham angka betul. Ekonomi, statistik tak boleh kita kelirukan angka. Maknanya daripada 2023 kenaikan Kelantan 30%. Kenaikan Terengganu 28%. Hasil Kelantan tentu kita tahu terbatas. Kalau kita nak ungkit umpamanya hasil Kelantan sedikit, kita belanja sedikit, tak boleh. Sebab masalah banjir besar di Kelantan. Masalah air belum selesai. Masalah lebuh raya dan jalan. Semua kena selesaikan. Masalah petani miskin, nelayan. Kita harus bantu. Jadi sebab itu saya nak sebut di sini bahawa untuk Kelantan, hasil yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan itu lebih daripada hasil yang diperolehi oleh negeri termasuk dari wang ehsan. Penyaluran itu dibangkitkan. Tapi saya nak sebut di sini angka dulu. Saya tak mahu anggap kita ambil wang ehsan, ada orang kata kita ambil wang ehsan di Terengganu, kita buat projek di Pulau Pinang. Tak betul. Kelulusan projek kita di Terengganu itu jauh lebih tinggi. Terengganu itu 3 negeri yang mendapat peruntukan terbesar di Malaysia. Yang melebihi 1 bilion ringgit. Lebih daripada Kelantan. 3 negeri tertinggi, Sabah, Terengganu, Sarawak. Tertinggi. Bukan sebab keistimewaan yang kita berikan, sebab hasil dia dan juga tahap pembangunannya. Kemudian untuk tahun ini Kelantan lebih besar, kita tambah lagi program peruntukan untuk program rakyat miskin menjadikannya 25 juta ringgit dan Terengganu 60 juta ringgit. Projek pembangunan 2022. Ingat, 2022 kerajaan sebelum itu, sebelum saya. Berapa peruntukan untuk Kelantan? 1.5 bilion ringgit. Pembangunan semuanya 1.5 bilion ringgit. Saya Perdana Menteri, kerajaan bertukar. Dan kerajaan Kelantan bukan sama dengan Kerajaan Persekutuan dari segi politiknya. Jadi orang kata oleh itu, kita tidak beri pertimbangan. Sekali lagi tidak benar. Saya nak bagi angkanya. Tahun 2022, 1.55 bilion ringgit. Tahun 2025, 3.19 bilion ringgit. 2 kali ganda. Jadi tak apalah kalau tak setuju dalam beberapa perkara ke. Tapi janganlah pergi cerita kata tak ada peruntukan. 2 kali ganda. Masa kita sebelum perintah 1.5 bilion, sekarang kita ada kuasa. Saya bukan kerana pilih kerana Kelantan, kerana keperluan. Pembangunan tertinggal. Masalah apa? Banjir, air, jalan, perumahan orang miskin. Ini yang kita tekankan. Jadi saya harap dimengerti hal ini. Ini termasuklah tadi yang kita sebut projek jalan yang kita dah lulus. 500 juta untuk loji rawatan air macang, 100 juta untuk rumah mesra rakyat dan 50 juta ringgit untuk pekebun kecil getah di bawah Risda. Sama juga macam di Terengganu, peruntukan pembangunan 2022 1.06 bilion ringgit ditambah 1.84 bilion ringgit untuk tahun 2025.